Bahasa Melayu boleh terbang kan? Ada yang kita ada cerita-cerita dia betul. Ada kekuatan itu. Dia boleh singgahkan. Hai guys, gimana kabarnya? Ada berita lucu nih dari negara tetangga kita Malaides. Kalau gak tukang tipu, tukang klaim, tukang ngehalu bukan Malaides namanya. Bener gak? Baru-baru ini sempat viral di media sosial perihal kapal Nabi Nuh pun yang buat orang Melayu, kata Profesor Malaides. Malaides terlalu hobi berhalusinasi, merasa IQ paling tinggi ternyata hanya kebohongan belaka. Omongan besar tapi tak sanggup tunjukkan bukti. Sebenarnya negara-negara besar dibangun dengan alasan dan bukti, bukan teori kosong. Malaides hanya mampu Google saja, tapi tak mampu menciptakan sesuatu untuk negara sendiri. Selalu mencontoh dari negara lain. Oh ya, tidak ada bukti saintifik menunjukkan Melayu mengajar orang Rom buat kapal, tidak ada. Kesian orang-orang Melayu. Belajar daripada orang Melayu. Kesian orang-orang Melayu. Pandai buat garam. Kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Tapak kaki juru Gunung Jerai tu. Sekiranya dikeringkan sungai Petu itu, tipulah helau-helau tu. Kesian orang-orang Melayu lah. Pesilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Kesian orang-orang Melayu. Melayu boleh terbang kan? Kesian orang-orang Melayu. Dan pedang Rasulullah dinamakan Kal'ah. Qaf, Lam, Ain, Ya Maksurah. Kal'ah. Jadi maksudnya itu, kenapa dinamakan pedang Kal'ah? Kerana pedang itu dibuat di satu tempat bernama Kal'ah. Dan di mana Kal'ah itu? Adalah Kedah. Kesian orang-orang Melayu. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap? Sakit hati macam mana pun, ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan, ini bukan cerita dongeng. Fakta yang kamu tak boleh nafikan, ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada ilmuwan di Malaysia ini. Kerana apa? Kerana dalam tinta sejarah, Melayu tidak ada apa-apa. Kesian orang-orang Melayu. Terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita. Kau bayangkan, dulu katanya orang Rom belajar buat kapal dari orang Melayu. Profesor cakap, zaman dulu kita ni hebat gila. Ajar Rom cara bina kapal, siap berlayar sampai dunia hujung. Tapi sekarang, feri rosak. Tunggu tender 3 tahun. Kapal karam pun kena viral dulu, baru gerak siasat. Kalau Rom betul-betul belajar dari kita, Titanic pun selamat. Sebab tunggu kelulusan bajet dulu. Ilmu buat kapal tu mungkin dah tenggelam. Sekali dengar sejarah agaknya. Bosku cuma nak tanya, kau rasa ni fakta ke fantasi? Komen bawah kalau kau pun nak daftar kelas bina kapal zaman Rom. Kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Melayu adalah tentera dari neraka lah. Pesilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Pulau Singapura diserah secara percuma kepada orang putih. Pulau Pinang dipajak kepada orang putih. Tak mampu halau penjajah yang datang bersilih ganti. Siam pun tak mampu nak kalahkan. Nak lawan komunis pun orang putih kena bantu. Nak lawan dengan Indonesia pun orang putih kena bantu. Dah merdeka hampir 70 tahun pun masih lagi tak boleh nak kuasai ekonomi negara sendiri. Orang putih makan nasi lemak tu je macam beruk. Orang Korea masuk masjid tu je macam beruk. Pelakon antarabangsa baru puji Malaysia sikit terus bagi pangkat datuk. Kesian orang-orang Melayu. Sangat apologetik, lemah dan tak ada apa kemampuan. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap? Sakit hati macam mana pun, ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan, ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada ilmuwan di Malaysia ini. Kerana apa? Kerana dalam tinta sejarah, Melayu tidak ada apa-apa. Kesian orang-orang Melayu. Terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita. Okay guys, betul ke orang Rom ni belajar buat kapal dari orang Melayu? Atau kita sebenarnya tengah overclaim level dunia Marvel? Okay, kau dengar sini. Isu baru ni sebab ada seorang pensyarah tempatan kata pelaut Melayu kita ni ajak orang Rom buat kapal perang. Bunyi dia macam sedap lah kan. Tapi bila kau tak check timeline, dia akan terus hancur lah isu ni. Rom bina kapal masa perang Punik pertama 264 sebelum Masihi. Jom Melayu abad ke-7 Masihi. So itu bukan gap 50 tahun Ini adalah 900 tahun jaraknya.
Dan bukan dekat je, Dik. Ni macam nak kata iPhone ni belajar dari Nokia lah buat phone guna daun pisang kan. Lepas tu bila orang tanya, mana sumber? Senyap. So ini bahaya tau. Bukan sebab Melayu ni tak hebat, tapi sebab cara kita umumkan teori tu tanpa bukti tu yang buatkan kita ni hilang kredibiliti. Dr. Azizi Osman dari Asia University terus buat kajian 15 buku surat. Dia periksa semua rekod ni satu persatu. Semua manuskrip dan semua catatan Rom. Tak ada satu bukti pun pertukaran teknologi kapal. Kalau benda sebesar itu berlaku, mestilah ada rekod. Dan Rom ni pula bukan kaleng-kaleng Dia orang catat semua benda. Tapi jangan silap, pelaut Melayu memang hebat. Jom Melayu tu semua engineering genius. Tapi nak bangga pun biarlah dengan ilmu. Bukanlah cerita dongeng macam ni. Kalau nak buat hipotesis ilmiah, sepatutnya macam ni. Mungkin pelaut Asia Tenggara yang disebut dalam catatan Rom itu merujuk kepada pelaut Melayu. Ini boleh dibincangkan lah. Ada asas, ada logik dia kan. Tapi bila kita buat claim terus-terus ni, kita sendiri merosakkan reputasi bangsa, akademik dan institusi. Kadang-kadang kita ni terlalu nak menang naratif. Sampai lupa proses ilmu tu perlukan disiplin. Nak angkat bangsa boleh, tapi janganlah sampai kita hilang fakta. Bangga itu wajib, tapi biarlah dia datang dari kebenaran dan bukan khayalan. Sebab apa? Sebab aku pun Melayu and aku bangga jadi orang Melayu. Orang Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu. Soalan yang kita kena tanya, dekat mana orang Rom tu belajar buat kapal dengan orang Melayu? Belajar tu dekat tanah Melayu. Maksudnya orang Rom tu datanglah kat tanah Melayu. Dia je datang tu naik apa? Naik kapal. Dan tu masa bila dia belajar? Dia dah pandai buat kapal lah baru datang. Saudara, bila saya datang ke festival di Dataran Ramah ni, baru saya tahu pantun yang Indonesia, Malaysia selalu gaduh siapa punya tu, rupa-rupanya bukan milik Indonesia, bukan juga milik Malaysia. Jadi, milik siapa? Milik bangsa. Ya, bangsa Melayu. Bangsa yang halus budi bahasanya, tapi bila menyindir, tajam halus bisanya. Kita tengok sejarah palsu ni, dia seronoknya sebab dia sensasi. Sensasi dan memberikan feel good factor yang palsu kepada masyarakat. Dia akan rasa macam, wah, rupanya kita lebih baik daripada Roman, kita lebih baik daripada Greek, kita lebih baik daripada itu. Tapi adakah benar soalnya? Sebab dia tidak disokong oleh data-datanya. Dan saya fikir antara perkara yang paling utama, kesan daripada pseudo history atau sejarah palsu itu ialah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada institusi rasmi. Contoh, di luar sana ramai yang sudah dah memang daripada dulu lagi orang kata buku teks sekolah kita menipu. Buku teks tidak menceritakan kebenaran. Ini satu sentimen yang ada sejak dulu lagi, sejak 20-30 tahun. Dengan adanya social media hari ini dan pseudo history ini membuatkan kepercayaan ini semakin terhakis. Dia pun kata-kata, buku teks kita tak ada masuk dalam ini pun, tak masuk pun cerita tentang Sungai Batu, tak cerita pun tentang Roman, tak cerita pun tentang itu, tentang ini. Sedangkan sebagai sejarawan, kita yang menulis, kita yang terlibat ini, kita berdasarkan disiplin kita itu, disiplin ilmu, historiografinya, metodologinya, falsafahnya kan. Kita mengambil semua itu. Nak buktikan satu dokumen itu betul pun bukan main susah lagi. Kita nak tengok kalau ini dokumennya, betul ke kertas ini wujud pada tahun 1700 contohnya. Dakwat ini, adakah dakwat ini digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah manusia, orang yang pertama membuat kapal adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini boleh kita lihat daripada surah Hud ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa wasna'il fulka bi'ayunina, benalah kapal dengan pengawasan kami. Jadi maknanya kalau mengikut tafsir daripada At-Tabari, orang yang bersama Nabi Nuh AS hanya 80 orang saja, sedangkan baki manusia yang lain yang ramai-ramainya itu telah tenggelam dengan banjir besar yang berlaku kurang lebih 6,000 atau 7,000 tahun sebelum Masihi. Jadi 80 orang ini kalau mengikut tafsir Tabari, inilah yang bertebaran di muka bumi dan yang mewujudkan manusia pada zaman sekarang. Jadi ada di antara mereka yang kekal duduk di tepi-tepian laut, ada yang duduk di dataran, tanah dataran, dan ada yang duduk di pegunungan. Jadi mereka duduk di pegunungan dan dataran sudah tentu tidak mewarisi ataupun telah melupakan ilmu dalam membuat kapal ini, tetapi yang duduk di pesisiran pantai ataupun laut, mereka terus berinovasi dan memiliki kemahiran dalam membuat kapal ini. Selepas zaman Nabi Nuh AS, iaitu kurang lebih 6 atau 7,000 tahun sebelum Masihi, zaman itu disebut sebagai Ubaid period. Dan selepas Ubaid period, maka tamadun pertama yang manusia mempunyai catatan adalah Mesopotamia, kurang lebih 4,000 tahun sebelum Masihi. Kalau kita kaji dan kita lihat bahawa bangsa-bangsa awal
sebagai pelayar ataupun dipanggil sebagai ancient seafarer people ataupun civilization, iaitu orang yang mula-mula menerokai tempat-tempat yang memang uncharted dipanggil ataupun tempat-tempat yang tidak diterokai oleh manusia. Mereka ada teknologi membuat kapal, kemudian berlayar menerokai tempat-tempat yang baru. Antaranya adalah bangsa Melayu ataupun dipanggil sebagai Austronesia. Antaranya adalah bangsa maknanya Mesir kuno. Antaranya adalah bangsa Phoenicia ataupun bangsa Lubnan kuno. Antara lain adalah bangsa Greek lama. Kan? Jadi maknanya bangsa-bangsa selepas itu adalah bangsa-bangsa yang mereka berlayar, tetapi mereka telah ada satu guide ataupun satu tunjuk jalan ke mana nak pergi. Sebab itu pelayar-pelayar selepas itu dipanggil bangsa pedagang atau peperangan, bukan disebut sebagai bangsa pelayar yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin melihat apa yang sedang sibuk diperbahaskan, bangsa Rom. Kalau kita lihat sejarah bangsa Rom, maharaja pertama yang mengisytiharkan dirinya sebagai maharaja Rom adalah iaitu Caesar Augustus pada tahun 27 sebelum Masih. Dan kajian mengenai The Legacy of Rome diterbitkan pada 1923 menyebut bahawa bangsa Rom memang hebat dalam perjalanan darat, tetapi mereka juga menerokai perjalanan laut apabila mereka mula